Cara upgrade dari kutu duit kepada kutu emas. Pernah dengar tak tentang easy payment purchase daripada public gold? Konsepnya lebih kurang macam kutu duit tapi versi yang lebih upgrade iaitu kutu emas. Bezanya, EPP ni jauh lebih selamat kerana tiada risiko orang lari bawa duit. Kalau main kutu duit, biasanya kita kumpul duit bulanan dan dapat cash. Tapi lepas tu duit tu boleh habis entah ke mana-mana. Dengan EPP ni, anda bayar setiap bulan untuk beli emas fizikal. Contohnya, anda nak beli 1 dinar emas, harga sekarang lebih kurang sekitar RM2,100. Tapi anda boleh pilih untuk bayar sikit-sikit ikut jadual selama 10 bulan. Setiap bulan anda hanya perlu bayar sekitar RM210 sebulan sehingga habis bayaran. Bezanya dengan kutu biasa, EPP ini jauh-jauh lebih selamat. Kalau main kutu duit, ada risiko tinggi bila ibu kutu lari, simpanan anda pun boleh hangus. Tapi dengan public gold, syarikat yang kukuh dengan sistem yang teratur, setiap bayaran anda direkod dan dijamin selamat. Macam main kutu, tapi lebih selamat dan lebih berbaloi. Nak mula menabung emas di public gold, saya adalah dealer aktif public gold di bawah rangkaian G100 di bawah mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Boleh hubungi saya. Assalamualaikum.